Kita ada dua batang kayu kemuning hitam yang comel dan unik kalau buat tokak. Okey, tengok ni. Oh, comel letak kemuning hitam. Ni pun kemuning hitam juga. Tapi ni kalau pegang tokak, pegang sini sikit. Aduh, dia comel letak, boleh pegang molek. Ada megang molek. Okey, kalau mu kenal hak jenis gini banyak juga. Tapi 1, 2, 3, 4 ni jadi milik orang dah. Orang ambil dah. Hak ni tak jadi milik orang ni. Hak ni hak premium. Sebab apa? Sebab dia gabungkan bahagian mana. Cuba tengok sini. Ni mana ni? Daripada pokok yang sama atas ke bawah. Ni pokok yang sama bahagian akar. Okey, ni pula kita gabungkan. Ni pokok lain, ni pokok lain. Ataupun pokok yang sama juga, cuma bahagian atas. Kita cantumkan dulu. Ni gemungga hitam. Okey. Ni kita ada kemuning, kita ada kemuning, kita ada gemungga, kita ada penawar hitam dan berbagai-bagai lagi kalau awak menok. Kalau awak menok kau banis tapi murah sikit. Ni, 2 batang ada jenis ni. Gemungga ni. Semua dah jadi juga deh. Hak asal ni. Hak asal bukan kata kita gabungkan. Sama juga macam ni. Cuma dia belok belakang sikit. Okey. Kalau rasa kenal, khabar. Berkenan yang mana satu? Ini hari begini kita menjamu mata.